Okay, nak gym. Nama gym ni gym cikgu. Aku selalu workout kat sini. Tak lama lagi gym ni kata-katanya nak tutup. Aku akan cari gym lain untuk aku workout lepas ni. Hari ni hari Rabu. Hari Isnin aku akan main chest dengan bicep. Masuk calf kaki. Hari Selasa aku akan main shoulder dan back. Masuk deadlift hujung. Hari Rabu aku akan main chest balik dengan bicep. Tapi game aku lain-lain lah. Dan hari Khamis aku akan main shoulder balik dan back. Sikit je game back. Lepas tu aku akan masuk main kaki, squat dengan hamstring apa semua tu lah. So stay tune untuk video seterusnya. Aku akan buat video sikit-sikit lah. Okay, apa yang aku buat pergi gym? Kain. Dan ni kain gym. Aku akan buat alas. Aku tak suka pakai baju sebabnya aku tak suka berpeluh. Glove favourite aku. Dia tak macam glove lah, tapi dia hanya pack glove. Dan satu lagi air. Air about 2 liter aku kena habiskan. Kadang-kadang aku tak habis pakai ni tapi banyak juga aku minum. Jangan tinggal air untuk workout. Jangan bagi body dehydrate. Okay, ni bench press. Aku press about 35 kilo sebelah. So darat 2 kilo sendirilah. So ni game pertama aku akan main middle chest. Setiap hari chest aku akan start dengan middle chest. Aku akan buat low reps sebab benda ni heavy. Pastikan dia turun habis. Ada bro ni, Mama kembang gila babi, kau patut tengok. So ni Mama bro gila babi, dia nak masuk tanaman ACT, tak lama lagi. Kering mai, kalah aku. See you on YouTube channel. Biasanya aku akan buat 4 set. Set dalam 12. Korang boleh buat 4 atau 3 atas korang. Korang boleh tengok untuk last set. Okay, so so benda tu biasa, makin banyak rep kau buat, makin kau lembik. So kalau kau rasa kau makin kuat, kau pelik lah. Kau hebat lah tu. That's all. Game kedua, aku akan buat manual bench press. Rep 4 set dalam 12 rep. Jangan menipu, fokus habis. Mr. Olympia. Oh. Wow. On the way, Mr. Olympia. Sekarang dah masuk untuk upper chest. Aku akan buat benda sama 4 set dalam 12 rep atau kurang lah. Makin banyak set, makin kurang rep aku sebab aku makin lembik. Aku jangan perik sangat. Done. Ni game kedua untuk upper chest. Selepas pada manual kita akan masuk auto lah. Kita akan masuk ni adalah machine lah sikit. Never cheating on your game. Buat sama dalam 4 set tapi berapa rep lepas tak pasti sebabnya ni game kedua. Kenapa dekat gym banyak kunyit? Dia adalah satu sebabnya. Masing-masing tengok tubuh masing-masing gairah. Nampak bunyi.
Oi! Part bicep, chest punya press dah habis. Part bicep. Kalau aku buat bicep, aku akan masuk heavyweight. Yang belakang kenapa? Yang Aku belakang akan masuk heavyweight untuk mudahkan aku dapat rasa sakit tu cepat sikit. So aku akan main low rep dalam 3-4 rep. Ingat sikit buat video yang kuat. Dah, okey dah cukup 4 set untuk heavyweight. Kau akan dropkan set tu bagi dia lightweight supaya kau boleh naikkan rep. Dah kan weight, naikkan rep. Okey, faham tu? So high rep, buka sikit, jadi main close. Open. So buat 4 set lagi. Okay, flex. Flex biasa dulu. Flex. Sorry six pack. Flex. Kiri kanan. Kiri kanan. Naik dulu. Okay, repeat. Side chest. Side chest pose. Okay, back. Back biasa dia. Flat. Mana-mana lah, aku pun tak tahu. Back flat. Okay. Okay, go. Lagi. Buka kembang ular. Okey. Okey. Tangan naik atas ni. Okey. Okey, balik pada gym. Aku akan mandi, solat asar. Sebabnya waktu aku main tadi aku akan solat asar lah. So aku akan siap balik mandi dalam pukul 6 aku balik. Lepas tu ni dah siap solat apa semua. Lepas aku solat, aku akan buat benda ni. Ini apa yang aku makan. Simple je, tak ada kuah pun. So tu ada petai sikit, ada petai ni. So sayur sikit. Tu bukan sayur lah, dia macam timun. So ikan goreng. Aku makan tak adalah sihat mana. Tapi tak tahu kenapa. Mungkin workout aku lebih kot. Aku main hari ni dekat 2.5 jam. So air, tu air aku. Air tadi tak habis lagi. Lepas tu aku akan layan drama yang aku dah record. Semalam aku tak dan tengok. So hari ni aku layan lah. Itu adalah rutin aku setiap hari. Isnin sampai Khamis. Jumaat, Sabtu, Ahad aku cuti untuk rest day. Isnin akan kembali kepada biasa. Macam ni lah life.